Siapa selalu pergi Mid Valley tahu betapa luas dan peningnya parking dia. Kalau siang pun boleh sesat. Bayangkan pukul 1.30 pagi lepas tengok midnight movie. Ini kisah Sarah dan Aiman yang terlupa park kereta kat tiang nombor berapa. Diorang berjalan kaki dari zon A ke zon C. Jauh. Masa ni semua kedai dah tutup. Sunyi sepi. Tiba-tiba Sarah berhenti. Yang, you dengar tak? Ada bunyi tapak kaki lain ikut kita. Tapi bila kita berhenti, dia berhenti. Aiman cuba sedapkan hati. Cakap itu gema je. Tapi Aiman sendiri perasan ekor mata dia nampak bayang hitam lalu kat celah-celah kereta yang park situ. Diorang dah pusing 20 minit, peluh jantan keluar. Kereta tak jumpa-jumpa. Tiba-tiba diorang nampak seorang pak guard berdiri kat satu lorong sunyi. Aiman lega. Dia panggil dari jauh. Bang, tumpang tanya, zon H kat mana? Pak guard tu tak pusing badan. Dia berdiri tegak menghadap dinding. Dia cuma angkat tangan kanan, tunjuk jari ke arah satu sudut gelap di hujung sana. Tak bercakap sepatah pun. Sarah tarik tangan Aiman. Jomlah cepat, seramlah guard tu. Nasib baik, betul kereta dorang ada kat sudut gelap tu. Cepat-cepat dorang masuk kereta dan kunci pintu. Lega rasa hati. Aiman hidupkan enjin, masukkan gear reverse. Tiba-tiba, sensor belakang kereta berbunyi nyaring. Tanda ada objek rapat kat belakang. Aiman tengok cermin pandang belakang. Kosong. Tak ada tiang, tak ada kereta lain, tak ada orang. Tapi sensor tu menjerit panjang. Beep. Tanda objek tu betul-betul melekat kat bonet belakang. Sarah dah pucat. Jalan je Yang, jalan je. Aiman tak peduli sensor tu. Dia terus tekan minyak keluar dari kotak parking. Masa kereta bergerak ke depan, baru diorang nampak sesuatu kat cermin belakang melalui cahaya lampu jalan. Ada kesan cap tangan berdebu. Bukan satu, tapi banyak. Macam ada orang tengah tolak kereta tu dari belakang tadi, atau bergayut kat belakang kereta. Dan cap tangan tu, jari dia panjang-panjang, tak macam tangan manusia. Aiman pecut cari jalan keluar. Tapi rem nak keluar tu rasa jauh sangat. Pusing punya pusing, tak sampai-sampai bawah. Diorang rasa macam pusing kat tingkat yang sama berulang kali. Sarah buka ayat kursi kat handphone. Lepas 10 minit pusing benda sama, barulah nampak palang gate keluar. Masa bayar tiket kat mesin, tiket tu tulis masa keluar 4 pagi. Padahal diorang rasa diorang sesat dalam tu baru setengah jam je. Kemana hilang 2 jam lagi? Esoknya, Aiman hantar kereta pergi basuh. Budak kawash tanya, Bang, kenapa bonet belakang ni banyak sangat kesan calar halus? Macam kena cakar kucing.